Hari tu, ramai yang si tahu tuan-puan. Yang mana Public Gold dah ada akaun emas gap junior. Mun tuan-puan si tahu apa maksudnya gap junior tu. Maksudnya adalah Gold Accumulation Program. Untuk anak-anak yang berusia 18 tahun dan ke bawah. Jadi kini tu tuan-puan masih musim perayaan. Dan majoriti anak-anak dapat duit raya. Kami sarankan sebagai ibu bapa, tuan-puan bukalah akaun emas gap untuk anak-anak dan menabunglah serendah RM1 untuk permulaan. Lah, tuan-puan boleh decide untuk keluarkan emas yang macam di tangan kami kini tu. Sebabnya, munlah tuan-puan ajak anak-anak simpan emas, apa yang tuan-puan boleh pula dengan emas yang anak-anak simpan tu. Yang pertama, simpanan emas tu boleh jadi dana pendidikan untuk masa depan si daya. Tuan-puan boleh bayangkan si emas yang 100 gram macam tu. Harga 100 gram pada tahun 2023 sekitar RM32,000 je. Hari tu tuan-puan pada tahun 2025 harga 100 gram seperti tu dah cecah sampai RM51,000. Tuan-puan bayangkan anak-anak tuan-puan tu membesar kelak. Nak masuk universiti mungkin 10 ataupun 20 tahun yang akan datang. Agak-agak berapa harga 100 gram seperti tu yang tidak simpan kini tu. Dan berapa lagi harga emas untuk 10 ataupun 20 tahun yang akan datang. Harganya pasti jauh lebih tinggi berbanding harga yang kini tu. Jadi, untuk ibu bapa yang nak buka akaun emas gap untuk anak-anak, tuan-puan boleh isi beg biru di bawah tu, siap isi kelak. Kami akan hubungi tuan-puan untuk kami bantu. Dapat sesuatu, tuan-puan nak lebih banyak info emas dan kewangan, teruskan follow kami.